Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam yang ke-21. Hari ni nak bagi dekat je sebab kita ni tak berapa sihat hari ni. Hari ni nak pergi ke Surau At-Taqwa, Taman Nasional Mawar. Sekarang tengah tunggu projek siap dulu. Okay, apa kita jumpa sana teruslah. Let's go. Kat mana? Kat mana? Bazar paling best dalam Malaysia. Jad, macam mana masjid ni? Masjid surau ni? Boleh lah. Asal boleh lah pula? Okey lah. Masjid. Apa masjid surau tu? Nak cakap apa ni? Tak ada dah, sebelum ni memang surau je. Tapi tak sangka sekarang tu surau Jumaat tu. Patut lah tak nampak si siapa tu Auza'i Rusdi dekat masjid Sungai Gulang kan. Kita orang datang tu sebab nak jumpa ni lah Auza'i Rusdi. Ada tu jumpa kat bazar. Cakap, "Mai datang sini kan, datang surau dia." Sekali datang surau dia tak ada pula. Lepas tu untuk surau ni santai lah. MPR dia macam biasa lah, 1 minit setengah, 2 minit macam tu. Lepas tu dia buat 20 tu sini. Ingat buat 8 je tadi kan. Tengok gaya macam, sebab dia punya Bilal tu tak ada sebut apa Al-Khalifatul Awal tu kan. Lepas tu dia tak laju tak slow lah. Tak tahu dah 8 dah. Itu lah. Tapi sejuk tu, bertahan lah. Dah ada aircon, kipas lagi. Lepas tu tu je kot. Kau cakap apa? Tak ada. Okay lah, apa-apa insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jumpa esok. Jumpa esok insyaAllah. Okay, bye-bye.